17 ekor ataupun 17 orang daripada tentera Amerika Syarikat telah hilang sekarang learning tu, bunyi kata laporan tu cari tak jumpa lagi. Apakah maklumat dengan secara lanjutnya, jom ikuti bersama di dalam video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudari, ibu bapa yang dikasihi yang ikuti bersama di dalam video yang mana beri sokongan terhadap channel ataupun saluran YouTube FCJ Nabi dan juga page yang bernama saya Yi, dan satu page lagi iaitu bernama Mahmah. Maka page Mahmah tu kita relax dulu deh. Kerana ada masa nak buat turun dengan banyak-banyak tu, maka kita guna dua channel ni lah sekarang ni tu kerana boleh berjalan lagi seterus lagi. Maka pada hari ni tu tanggal ni bulan 4 tahun 20 ni, saya dapat daripada beberapa wartawan ataupun daripada Chong Sabkah Rosak dan juga KRT lagi, hak wartawan luar negara. Dia kata beberapa orang ataupun beberapa ekor, dah buah ekor lah hak ni, tentera Amerika hilang right. Hilang right ketika mana tu, semasa hendak pergi tolong ataupun pergi cari tentera udara hak hilang, yakni tentera hak yang hantar pergi baru ni dengan F-15E tu, dan pihak daripada Iran tu dia dapat sekat akan kapal tubai perang F-15E tu di satu kawasan di udara lah. Maka Iran berdiri jatuh, dah jatuh turun. Maka dalam hal tu juga apabila jatuh saat ni tu, dia hantarlah tentera dia untuk cari hak jatuh tu. Maka apabila hantar pergi cari hak jatuh tu, untuk nak pergi cari hak jatuh tu lah, hak pergi dengan kapal tubai hak pertama, dengan kapal tubai perang hak pertama F-15E tu, pergi cari hak tu, hantar pergi beberapa banyak puluh orang juga, dengan helikopter dan juga Black Hawk dan juga dengan kapal-kapal perang lagi secara udara dan juga secara laut teh. Pergi cari di kawasan Teluk Persia ataupun dikatakan Persia saat itu. Maka tengah-tengah duk cari tu, bunyi kata ada laporan kata pihak daripada Iran tu hantar puak tu pula. Dah berkucar lana dah. Dalam hal tu juga apabila hantar gidah tu, semua jumlah hak dia hantar gi tu hilang right 17 ekor. Daripada tentera Amerika Syarikat hak pergi nak bantu ataupun nak pergi tolong pergi cari hak hilang tu, hak right tu. Jadi sekarang ni tu 17 ekor tu right. Maka hak jatuh dengan kapal tubai tu, hak mula-mula hak dia hantar pada waktu kemarin dulu tu, F-15E tu, hak tu bunyi kata boleh tolong seekor. Tentera hak masuk pergi bantu tu boleh tolong seekor, boleh tolong seorang. Lepas tu seekor lagi tu diigat, ditangkapkan oleh pihak bahagian Iran, igat dah tu. Tapi kalau mengikut laporan warta tempat kita ni, dia kata boleh tolong. Walahai Iran waktu beristihar dan waktu melalui satu Chong, kata dia boleh takak dan boleh igat seorang tentera Amerika Syarikat hak jatuh, hak tubik daripada kapal tu. Kerana kapal perang ni apabila seteru berdiri walaupun kena kapal, ia boleh sekeh kersi dia, tubik daripada ibu kapal, tubik pada kapal, terjun payung turun. Maka hak ni hak terjun payung turun tu boleh igat, boleh tangkapkan oleh pihak Iran. Sekarang lah ni Iran ada pegang lah hak tu. Maka dia tak ada laporan lah kata nama gapo tu, saya mengikut daripada wartawan sekadar tu dulu. Lagu mana tu kita nanti tengok ke depan tu. Tu masalah tu. Dan dalam hal tu juga apabila jadi besening ni, makna kata kau berusak lah Amerika Syarikat tu, tentera hilang lagi, kena takak lagi, lepas tu mapuh lagi. Dalam hal tu juga ada beberapa daripada tentera hak siap sedia untuk nak keluar, yakni nak tubik daripada tentera, untuk jadi tentera. Kalau mengikut laporan saat ni daripada Sabkah Rosak dan juga daripada wartawan KNN, dia kata semua jumlah tentera hak siap nak laak, nak tubik daripada jadi tentera learning tu 300 orang daripada tentera Amerika Syarikat nak tubik daripada tentera untuk jadi tentera. Kerana kena duk bawah bangkap demo ataupun duk di bawah pengaruh demo. Orang juru pengaruh tu tak apalah sedap. Duk di rumah. Orang haji buat kerja ni kena duk tubik ke kenapa? Tai di Iran. Berkucar lana lagi lah. Duk mapuh.
tak padan dengan duit gaji. Seolah kata gitulah. Maka awak persiapkan dah seolah kata dalam ni tu catat nama dah. Daftar nama dah kata nak keluar, nak terbit daripada tentera tu 300 orang. Ya, itu maklumat yang saya nak beritahu kepada saudara yang duk ikuti bersama. Dan pada hari ni juga, pada tanggal ni, bulan 4 tahun 20 ni, pihak daripada Iran saat itu telah beri laporan. Dah oleh pihak Iran tu dia katakan semua tempat-tempat daripada tentera-tentera Amerika Syarikat yang duduk di Teluk Persia, hari ni tu pihak Iran tu telah hantam bom gi pula dengan soruh dan juga dengan drone ataupun kapal terbang tidak mempunyai tuan. Dah Kreng bin Raikon Cup tu. Orang panggil Syahid. Dah dia tak nama kapal terbang dia hak tak ada tuan tu panggil Syahid. Dituju pada sasaran beberapa sasaran di kawasan Selat Persia saat itu ataupun Teluk Persia tu membawa ke jadi kerusakan tempat-tempat hak karik-karik saja. Dan tempat dia dok tak kapal dia dan tempat berhimpunan tentera dan tempat sulit-sulit yang lain lagi, maka pihak Iran saat itu telah istihar kata hari ini dia bom pula. Dia hantarkan akan beberapa senjata dia menuju kepada sara-sara di situ, maka membawa ke jadi kebakaran dan juga rusak habis lecing punya kata. Tinggal tak banyak lah. Itu laporan daripada IRCC hak Iran. Yeah. Seterusnya, klik sikit kepada rumah kita perkenaan dengan seorang wakil rakyat ni. Nah, kalau kita tengok wartawan tempat kita ni dan juga dengan pihak pegawai duk kerja tu, seolah-olah kata learning tu dia pisah duk nak lari, nak ukah, tak sewi kena kepada nak jadi ngih kerajaan seolah kata gitu ada. Mula-mula hari tu dia tubik wartawan tu kata nak bercara dengan sungguh hati. Lepas tu akhir-akhir sekali ni nak bunyi dengung-dengung lah tapi tak tahu kat mana lagi. Dah apabila tahu boleh igak tu, dah kita tengok keadaan ni apabila takak dua orang hak mula-mula tu jadi adik dah. Jadi ni bekas lah, bekas nawik. Tu bekas tu lama mana tak tahu dah boleh jadi baru lah tubik baru keluar tubik daripada tempat tu kerana tak tahulah. Dah buat igak boleh. Dia mau kata adik pula dah. Lepas tu apabila kita tahu pula kata kereta tu kereta hak kerajaan juga. Dah kat orang mana tu. Kereta kerajaan tu. Lepas tu bunyi kata orang hak buat kereta tu pula dah bui kepada Cha tu pula adik juga. Jadi adik belakang lah. Tak ada gapo lah. Jadi bekas-bekas belakang lah. Mana kata nak pelepah dah tu. Nak pelepah. Jadi adik belakang dah. Lepas tu bunyi kata orang camlek kereta tu pun adik juga. Berkaitan dengan. Lepas tu kalau mengikut daripada laporan wartawan dia kata orang camlek kereta ni bukan sebuah ning je camlek. Dia camlek banyak kali dah. Dah duk semelah kereta duk orang panggil Yat Ching Suan tu buat banyak kali dah. Bukan sebuah kereta hak ni dah. Banyak kali dah kereta hak duk buat kerja, pergi masuk di dalam dia tu, dia proses jadi hancur ataupun dia jadi orang panggil bakeh. Dah sak dah jadi suku-suku lah. Bukan atas sekali ni dah. Itu perkenaan dengan hal tu. Lepas tu cerak dah anjing kereta saat ni tu, dah telah siasat kata hak pihak kerajaan semuti. Lepas tu dia pisah nak ukar lagi tu nak hending. Dah. Itu perkenaan dengan maklumat khabaran yang telah berlaku di kawasan tempat kita. Dah hak lepas mari dah tu, dah mungkin tu banyak kali dah lah terhadap orang lain tu. Hak ni tak apalah terhadap orang yang ada jihad ada peringkat dapat disiasat hingga siapa temu boleh ada hingga siapa berjumpa. Tetapi kalau kena orang biasa gak pak dia nak hending gak kepada orang jahat dah lah, kecil mudah-mudah gak. Kalau kita kata orang jahat, dia kata orang jahat. Tapi kita kata orang jahat dak. Itu perkenaan dengan hal tu. Maka begitulah kita nak tengoklah ikuti bersama lagi perkenaan dengan khabaran semua daripada Pak Cacon ataupun orang-orang daripada tempat tadi duk nanti dengan khabar perkenaan dengan masalah tembak terhadap Abai Wajuhan ni lagu mana dia nak berjalan lagi terus lagi dan dia nak buka lagu mana dan dia nak hening lagu mana dan dia nak pelepah diri dia lagu mana perkenaan dengan kerajaan hak training. Lepas tu bunyi kata di Sun Satam kata ada daripada orang tempat kita hilang pula dah.
beberapa hari kemarin dah. Hilang daripada tempat yang duduk buat soal perkenaan dengan takat tel lah. Dia igat ataupun dia pergi ambil, bukan igat dah, ambil pergi kuat kum. Lepas tu pergi tanya. Dah. Lepas tu dalam hadap tanya tu, pihak daripada kerajaan apabila waris nak mari ziarah, royak kata waris kata tak sah marilah. Kerana isak je nak pergi hantar. Tiba-tiba tak sapa, tak hantar. Lepas tu dia kata hilang, lari dia kata. Lari di tempat Sun Satang. Nak lari lagu mana duduk di dalam jaga demo belakang. Lagu mana tu perkenaan dengan masalah tu pun kita kena ikuti bersama. Kerana perkara-perkara ni besar-besar belakang lah tak. Gitu laporan saya ni mengikut wartawan yang telah dok lapor di dalam sosial media dan juga di dalam saluran-saluran berita yang ada di tempat kita. Begitulah maklumat ringkasan untuk video ni. Sekiranya ada maklumat yang terbaru, saya akan sampaikan.